Kalau kita nak pastikan kita berjaya dalam simpanan emas ni tuan-puan, beli emas jangan tengok harga. Just beli saja. Ada bajet terus tukarkan kepada aset emas. Sebab beli emas ni duit kita tak habis. Kita beli emas maksudnya kita simpan duit. Kita just tukarkan bentuk saja daripada wang kertas kepada wang logam yang semakin tinggi nilainya, dan insya-Allah kita punya simpanan tu kekal bertahan tanpa kita rompak. Okey, jadi sebenarnya tuan-puan, waktu terbaik untuk beli emas bukan waktu harga emas rendah tuan-puan. Tapi waktu yang terbaik beli emas adalah apabila kita ada duit untuk tujuan simpanan jangka masa panjang, sekurang-kurangnya untuk tempoh 2 tahun ke atas. Jadi tuan-puan, apabila ada je duit lebihan untuk simpanan jangka masa panjang, terus tukarkan kepada bentuk emas. Tak perlu tunggu harga rendah ataupun harga yang terbaik. Tak ada istilah harga yang terbaik tuan-puan. Okay, harga emas hari ni tuan-puan, yang tuan-puan rasa mahal RM511 ni segram, dia akan jadi murah pada masa depan. So kita beli emas ni tuan-puan bukan nak beli hari ni jual esok. Tak, kita beli emas, kita beli hari ni, kita peram 2 tahun dan ke atas. Kalau kita dah capai matlamat, kita jual lah. Ataupun kita nak tukarkan kepada aset yang lebih besar macam hartanah, kita jual lah. Ataupun dana kecemasan tuan-puan semua dah habis dah. Yang tinggal adalah emas saja sebagai talian hayat yang tak akhir. So bolehlah jual ataupun arahnukan saja.